Hari ni aku nak mesin rumput di depan rumah aku. Kadang-kadang tak masuk akal RM15 sekali mesin padahal laman sekakang kera je. Aku menggunakan mesin rumput Santino. Untuk mesin rumput Santino ni ciri-ciri keselamatan memang terbaik. Pertama, dia ada gading di bahagian depan besi dan juga gading plastik di bahagian belakang. Bagi korang yang tinggi ataupun rendah, korang boleh adjust ikut ketinggian korang yang mana korang selesa. Dan juga di bahagian belakang dibekalkan dengan bateri 988 volt. Dan juga yang salah satu yang paling aku suka adalah bateri dia. Korang boleh tengok berapa persen lagi tinggal. Jarang ada mesin rumput yang ada bateri indicator. Untuk pengetahuan korang, Santini ni adalah German brand dan dia punya ketahanan dan kualiti dia memang A. Kalau korang beli dalam kotak, dia dah bagi sekali dengan waranti dan juga dia punya manual penggunaan. Apa lagi? Jom follow aku untuk potong rumput di depan rumah aku. Okey, pertama korang kena release safety button. Sebab apa pentingnya safety button? Safety button ni mengelakkan daripada korang tertekan waktu korang tak sengaja. Itu kalau kena memang cedera teruk. Potongan dia memang terbaik, memang smooth. Jangan tunggu lama-lama. Nak kan? Kalau nak, kliklah bel kuning.